Dalam video ini saya nak dedahkanlah di mana wujudnya satu kementerian tetapi mereka guna data yang berbeza Cuba kita lihat. Ini adalah laporan tinjauan ekonomi yang dikeluarkan oleh MOF sendiri. Cuba kita lihat hutang isi rumah dia dan juga nisbah KDNK dia. Begitu juga untuk suku kedua 2025 ini. Kita lihat. Dan juga nisbah KDNK dia. Dan kita pun catatkan kedua-dua angka itulah dalam spreadsheet ini. Dan kalau kita nak kirakan KDNK, kita kena bahagikan hutang dengan nisbah KDNK ini. Begitu juga untuk kira nisbah hutang kepada KDNK ini. Kita bahagikan hutang kerajaan persekutuan dengan KDNK. Kita semaklah bagi kedua-dua angka ini. Tapi dalam laporan MOF dia tulis 63.5% untuk suku kedua 2024. Itu salah Begitu juga untuk suku kedua 2025 ini. Dia tulis 63.9%. Itu salah Sekarang kita buat perbandingan pula untuk hutang isi rumah untuk suku yang lain. Dan angka hutang isi rumah itu sebenarnya boleh dapat daripada tinjauan kestabilan kewangan BNM ini. Kita lihat. Saya dapat data daripada sini Dan kalau kita nak dapatkan nilai KDNK, kita kena bahagikan hutang dengan nisbah KDNK ini. Begitu juga cara pengilaan untuk dapatkan nisbah hutang kerajaan kepada KDNK. Kita bahagikan hutang dengan KDNK ini. Dan seperti dalam jangkaan saya lah, masih ada banyak salah.